Mamis ni dia tanya boleh ke dia nak consume Mama Pergolak ni sebab susu badan dia drop since dia ambil P perancang. Boleh je Mamis nak consume Mama Pergolak ni sebab Mama Pergolak ni dia mengandungi inulin, madu, susu, habatus sauda, membantu meningkatkan lagi pengeluaran susu badan. So sebenarnya normal je kalau Mamis ambil P perancang dan mula hadapi masalah susu badan drop. So jom Kak Di sharekan dengan Mamis cara ataupun teknik yang betul yang boleh membantu merangsang balik pengeluaran susu badan Mamis. First, Mamis bolehlah rangsang balik pengeluaran susu badan yang dah drop tadi dengan menggunakan teknik power pumping. Mamis boleh buat selama 1 jam. Okey, buat setiap harilah dalam masa 3 ke 5 hari. Yang keduanya, Mamis boleh tambah makanan penggalak susu badan dalam diet harian Mamis. So boleh ambil makanan-makanan yang berkhasiat, okey, yang bantu meningkatkan lagi pengeluaran susu badan. Contohnya macam Mama Pergolak ini. Okey, Mamis bolehlah ambil Mama Pergolak ini 2 kali sehari, okey, untuk tengok perubahan dia. Tapi pastikan bila Mamis dah ambil Mama Pergolak ini, kena keluarkan susu badan kita, kena kosongkan breast lah supaya tidak berlaku masalah clog dan sebagainya. Boleh juga untuk Mamis rangsang lagi pengeluaran susu badan, minum Mama Pergolak ni 2 jam sebelum sesi mengepam. Mamis akan nampak perubahan yang berbeza kalau kita konsum Mama Pergolak ni lebih kurang 2 jam sebelum kita mengepam susu badan. Cara lain, Mamis boleh elakkan ataupun kurangkan menggunakan puting tiruan ataupun botol susu lah. Kerapkan penyusuan secara direct lah untuk merangsang lagi pengeluaran susu badan. Dalam diet seharian kita boleh ambil makanan yang tinggi dengan lemak sihat lah, avocado, minyak ikan, omega 3, minyak zaitun, and Mama Pergolak ni juga sebenarnya mengandungi omega 3 yang boleh membantu kita meningkatkan pengeluaran susu badan kita. Yang ini yang selalu Mamis lupa. Dia lupa nak fokus pada diri dia sendiri. Pastikan Mamis dalam keadaan yang sihat, mental yang sihat, bukan dalam keadaan yang stres. Sebab pengeluaran susu badan kita boleh terganggu kalau kita sebagai ibu selalu stres. Cara nak kurangkan stres ni, banyakkan bersyukur, banyakkan melihat pokok-pokok hijau, okey, untuk tenangkan fikiran kita, dan banyakkan menarik nafas dan melepaskan nafas, menghembuskan nafas dengan cara yang betul. So insya-Allah tips-tips yang Kak Di share tadi, walaupun Mamis tengah mengalami susu badan yang drop, boleh membantu Mamis meningkatkan balik pengeluaran susu badan.